dan salam sejahtera semua. Hari ini saya ingin mempromosikan salah satu program yang sangat menarik di bawah Fakulti Komunikasi, Seni Visual dan Pengkomputeran di Universiti Selangor, iaitu Diploma Komunikasi Massa. Program ini sangat sesuai untuk pelajar yang minat dalam bidang komunikasi, media dan penyiaran. Dalam dunia sekarang, komunikasi adalah satu kemahiran yang sangat penting kerana hampir semua pekerjaan memerlukan kemahiran bercakap, menulis dan menyampaikan maklumat dengan jelas. Melalui program ini, pelajar akan belajar tentang pelbagai aspek media seperti penulisan berita, kewartawanan, pengacaraan, komunikasi digital dan juga pengurusan media sosial. Selain itu, pelajar juga dapat meningkatkan keyakinan diri kerana banyak aktiviti yang melibatkan pembentangan dan kerja berkumpulan. Apa yang menarik, program ini bukan sahaja fokus kepada teori tapi juga latihan praktikal yang boleh membantu pelajar bersedia untuk dunia pekerjaan. Contohnya, pelajar boleh belajar cara menghasilkan konten media seperti artikel, video atau rancangan pendek. Peluang kerjaya bagi graduan Diploma Komunikasi Massa juga sangat luas. Antaranya ialah menjadi wartawan, editor, penyampai radio atau televisyen, pegawai berhubungan awam, konten kreator dan social media eksekutif. Kesimpulannya, jika anda seorang yang suka berkomunikasi, kreatif dan berminat dengan dunia media, saya sangat mencadangkan Diploma Komunikasi Massa di UNISEL kerana ia dapat membuka banyak peluang untuk masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Program yang saya ingin promosikan hari ini ialah Diploma Seni Reka Grafik di Universiti Selangor atau UNISEL. Program ini sangat sesuai untuk pelajar yang kreatif dan mempunyai minat dalam bidang seni, desain dan visual. Pada zaman sekarang, seni reka grafik sangat penting kerana hampir semua syarikat memerlukan rekaan untuk tujuan pemasaran seperti poster, logo, packaging, iklan dan desain media sosial. Jadi, bidang ini sebenarnya mempunyai permintaan yang tinggi dalam pasaran kerja. Melalui program ini, pelajar akan belajar cara menghasilkan desain yang profesional dan menarik. Pelajar juga akan didedahkan kepada teknik asas seni reka, penggunaan warna, tipografi dan juga konsep branding. Selain itu, pelajar juga akan belajar menggunakan software desain seperti Adobe, Photoshop dan Illustrator. Apa yang menarik, program ini boleh membantu pelajar membina portfolio sendiri iaitu koleksi hasil kerja yang boleh digunakan untuk memohon pekerjaan atau menjadi freelancer. Portfolio ini sangat penting dalam bidang kreatif. Peluang kerjaya untuk graduan diploma ini juga sangat luas. Pelajar boleh bekerja sebagai graphic designer, illustrator designer untuk syarikat pemasaran, UI designer atau bekerja sendiri sebagai freelancer. Kesimpulannya, Diploma Seni Grafik di UNISEL adalah pilihan terbaik untuk mereka yang ingin mengubah minat dalam seni menjadi kerjaya yang stabil dan berjaya. Sekian, terima kasih. Diploma Teknologi Maklumat. Salam sejahtera semua. Hari ini saya ingin memperkenalkan program yang sangat penting dalam era moden iaitu Diploma Teknologi Maklumat atau Diploma IT di Universiti Selangor. Seperti yang kita tahu, dunia sekarang semakin bergantung kepada teknologi. Hampir semua organisasi menggunakan sistem komputer untuk menyimpan data, menguruskan maklumat dan menjalankan operasi harian. Sebab itu, bidang IT adalah salah satu bidang yang sentiasa diperlukan. Melalui program ini, pelajar akan belajar tentang asas komputer, sistem operasi, database, network dan juga kemahiran menyelesaikan masalah berkaitan teknologi. Program ini juga membantu pelajar membina kemahiran logik dan pemikiran kritikal kerana IT memerlukan cara berfikir yang sistematik. Selain itu, pelajar juga akan belajar tentang keselamatan data dan bagaimana untuk menguruskan sistem komputer dengan betul. Ini sangat penting kerana isu cyber security semakin meningkat pada masa kini. Dari segi peluang kerjaya, graduan Diploma Teknologi Maklumat boleh bekerja sebagai IT support, network technician, system administrator, database assistant dan juga technical support officer. Belajar juga boleh menyambung pengajian ke peringkat degree untuk peluang yang lebih luas. Kesimpulannya, Diploma Teknologi Maklumat di UNISEL adalah pilihan terbaik bagi mereka yang suka teknologi dan ingin mempunyai kerjaya yang stabil serta relevan dengan masa depan. Terima kasih.
Saya ingin mempromosikan satu program yang sangat menarik dan sesuai dengan trend masa kini, iaitu Diploma Multimedia di Universiti Selangor. Program ini sangat sesuai untuk pelajar yang minat dalam bidang kreatif digital seperti video editing, animasi, fotografi, audio dan grafik design. Dalam dunia hari ini, multimedia memainkan peranan yang penting kerana ramai orang menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram dan YouTube sebagai platform untuk hiburan, pembelajaran dan juga perniagaan. Melalui program Diploma Multimedia ini, pelajar akan belajar cara untuk menghasilkan video yang berkualiti, teknik editing, animasi asas serta bagaimana menghasilkan konten yang menarik dan kreatif. Program ini juga membantu pelajar untuk memahami bagaimana teknologi dan kreativiti boleh digabungkan untuk menghasilkan hasil kerja yang profesional. Apa yang menarik? Program ini juga sesuai untuk mereka yang bercita-cita menjadi content creator atau bekerja dalam industri media. Pelajar akan belajar bagaimana untuk menyampaikan mesej melalui visual, audio dan grafik yang lebih berkesan. Dari segi peluang pekerjaan, graduan Diploma Multimedia boleh bekerja sebagai video editor, animator, multimedia designer, fotografer, content creator ataupun bekerja dalam syarikat media dan periklanan. Pada kesimpulannya, Diploma Multimedia di Unisel adalah pilihan yang sangat sesuai bagi mereka yang kreatif dan mahu membina masa depan dalam industri digital yang semakin berkembang. Terima kasih. Selamat sejahtera kepada semua. Program yang saya ingin promosikan hari ini ialah Diploma Seni Halus di Universiti Selangor. Program ini sangat sesuai untuk pelajar yang mempunyai minat mendalam dalam bidang seni seperti lukisan, arsya, seni visual dan penghasilan karya kreatif. Diploma Seni Halus bukan sekadar belajar melukis, tetapi pelajar juga akan belajar tentang teknik seni, konsep kreativiti, sejarah seni dan bagaimana untuk menghasilkan karya yang mempunyai mesej serta nilai estetika. Program ini juga membantu pelajar untuk berfikir secara kreatif dan membina idea yang unik. Apa yang menarik tentang bidang ini? Bidang seni halus dapat membantu pelajar mengekspresikan perasaan dan pemikiran melalui karya seni. Selain itu, program ini juga boleh membuka peluang kepada pelajar untuk menyertai pameran seni dan menghasilkan portfolio profesional. Dari segi kerjaya, graduan boleh menjadi artis profesional, illustrator, mural artist, gallery assistant atau bekerja dalam industri kreatif seperti dekorasi, art exhibition dan juga pendidikan seni. Kesimpulannya, Diploma Seni Halus di Unisel adalah pilihan terbaik untuk mereka yang ingin menjadikan seni sebagai kerjaya dan menghasilkan karya yang boleh memberi inspirasi kepada masyarakat. Sekian, terima kasih.